Hari ni, kita berada di Convention Baba Nyonya Antarabangsa di Subang, Dorset. Ni bukan baju kebaya Melayu ke? Oh, taklah. Ini adalah baju kebaya Nyonya. Convention antarabangsa ni dianjurkan oleh Persatuan Peranakan Baba Nyonya Kuala Lumpur, Selangor. Tahun lepas diadakan di Phuket. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah adalah pada tahun 2013. Dalam convention ini, dia orang ada bazar untuk pengunjung. Di sini ada banyak kraft tangan special seperti beg tangan, sabun buatan tangan yang berbentuk kuih Nyonya yang agak cute. Selain itu, ada juga hiasan baju Nyonya, pakaian Nyonya, kasut manik dan sebagainya. Tema tahun ini ialah merentas generasi, meneruskan warisan. Maksudnya, generasi sebelum kita meninggalkan warisan, kemahiran dan tradisi. Manakala generasi muda pula meneruskan dan mengembangkannya dengan cara yang lebih moden. Supaya budaya ini tidak dilupakan dan dapat diteruskan dalam setiap generasi. Convention ni berlangsung di Subang, Dorset Grand. Tinggal 2 hari sahaja. Kalau anda berminat, cepat datang. Kalau tidak, memang akan terlepas. Sepanjang persidangan, akan ada ceramah yang menarik, persembahan budaya, perkongsian pengalaman budaya dan juga majlis makan malam gala.